Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Selamat datang lagi dalam channel Koroy TV, channel yang paling kacip di Malaysia. Okey geng, kembalinya Abang Koroy atau MBR di sini. Kerana apa? Kerana benda viral lah 2-3 hari ni. Kau ada nampak satu posting orang Rusia. Orang Rusia mengenai orang Malaysia. Orang Rusia ni buat report polis. Dia tunjuk lah kertas report tu. Dia buat report polis tu terhadap seorang, tak tahulah influencer ke apa ke tak tahu, orang Malaysia yang dikatakan ada buat sexual harassment terhadap dia. Takkan tak tahu sexual harassment? Main bola? Bukan bola. Gangguan seksual. Jadi report tu ada tulis lah kan, dia diganggu secara seksual oleh orang Malaysia tu. Kiranya sekarang ni kes pelancong diganggu seksual dengan orang Malaysia. Jadi aku nak cari lah link. Aku tanyalah member, aku tanya grup-grup dewasa member aku, semua tak jumpa geng. Jadi kat mana aku jumpa? Tak payah nak minta link dekat lorong gelap ke lorong tikus ke, tak ada. Memang benda ni dah terdedah, dah viral. So selamat, jangan risau. Korang boleh tonton video tu. Ni aku tunjuk kat korang video yang dikatakan sexual harassment terhadap orang Rusia tu. Oh, kau bina aku. Gila lah. Kau baik nak putih meja, tapi comel kau ni. Kau Rusia, ini comel. Tapi cik poh dia kau tak tahu. Pasal putih. Ye, bagaimana tapi kau banyak bini kau weh. Sedap dok. Ni dia, kali dia sporting dia. Pergi kot belakang, dakak dok. Tok tangan sini, peruk dia. Sedap dok buat gitu dok. Kau minat buat gitu, pergi kot lek belakang, dakak dok. Tok tangan depan molek dok. Perok amah. Tak makinnya dah mobil. Nyotin honyotin. Di kop belakang dah kak dia. Pindok bagi dia. InsyaAllah pindok. Dok punya sudah putih meja. Oh tak putih. Mu tengok putih. Itu aku jadi alih. Aku ayat mu. Geramu ada tinggal kau ayat tu. Mari kita dah kak kop belakang. Dia duduk molek-molek tu. Dia dah kak kop belakang. Oh gila bapa. Sedap pada tu. Jadi selepas live budak tu viral, ada orang screen recording, ramailah netizen-netizen Malaysia ni prihatin, kecam dia lah tindakan dia tu. Sampai ada yang report dekat perempuan tu. Sebab tu perempuan tu tahu boleh buat report. Kalau tak, perempuan tak tahu. Sampai benda pun dah viral. Kes sampai dekat atas langit, atas awan, sampai Ayah Pen pun tahu. Sampai viral juga kat bawah tanah. Sampai George Bush tu, bekas Perdana Menteri Amerika pun boleh tahu pasal kes ni. Dan di situlah Mamat yang buat live tu minta maaf. Tapi dia minta maaf geng, orang tak terima. Orang kecam dia juga. Gila-gila orang kecam dia. Sebab tindakan yang dia buat tu memalukan negara. Kau buat macam tu kat pelancong, tak manis lah orang cakap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini, saya ingin memohon 1000 kemaafan kepada semua seluruh rakyat Malaysia yang mana melihat video saya semasa berada di restoran itu pada malam tadi. Okey, niat saya sebenarnya dia datang tu semasa saya tengah live, dia duduk. Jadi tak apalah, sebab saya pun sebab terbaca komen-komen dan yang meminta macam-macam. Jadi ini semua anggap silap saya lah, tak apalah. Jadi dalam video itu tak apalah, saya anggaplah benda tu memang kesilapan. Kita manusia ni tak pernah tak buat silap, betul tak? Jadi ini adalah kesilapan pertama kali saya. Jadi saya minta maaf kepada semua sekali. Okey, saya minta maaf. Jadi selepas pada ni, siapa nak komen, nak cakap saya bodoh ke apa semua, tak apalah. Tutup pula pada anda. Saya pun dah minta maaf dah semua sekali. Jadi wife saya pun, dia pun bukan gelak kepada pasal benda tu, dia gelak kepada benda lain, tak. Dia bukan gelak kepada saya tu. Okey, dia tengah baca ada satu benda tu, bukan pada saya lah. Okey, bukan pada isu yang kita tengah buat tu. Tak ada, dia tak ada kaitan pun. Okey, jadi saya sekali lagi memohon 1000 kemaafan kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa permohonan maaf dia tu tak dilayan, orang kecam-kecam, isteri dia ataupun bini dia bersuara. Tengok ni apa yang... Tapi geng, posting isteri dia tu, aku cari lagi kali kedua, tak ada geng, hilang. So mungkin dia dah rasa bersalah kot dengan apa yang dia buat. Sebab bagi aku, kau nak minta maaf, kau ikhlas je lah. Lantak lah apa kau nak terima kecaman ke tak. Kau buat bodoh je. Lagipun bukan kau yang buat hal, laki kau yang buat hal. Apa kau nak over? So mungkin sebab tu kot netizen kecam bini dia juga, sebab nak bersuara, nak tunjuk hero. Sebab itulah bini dia delete balik posting tu. Tapi yang bestnya, orang Rusia ni ada peri kemanusiaan lagi, ada belas kasihan lagi. Dia tak nak netizen Malaysia ni angkut budak tu yang buat live, yang buat sexual harassment dekat dia tu untuk ditangkap. Tak sampai hati. Tengok posting dia ni. Bagus orang Rusia ni.
So pandangan aku pasal kes ni, aku pun mulanya pelik juga. Bini dia tak marah ke? Dia boleh buat sexual harassment macam tu dekat perempuan lain? Boleh gelak-gelak, boleh macam sokong lah. Dia macam member. Patutnya bini dia marah lah kan, tegur lah. Tapi bini dia pun gelak, terhibur dengan benda tu. Adakah benda-benda macam tu jenaka orang-orang kita zaman sekarang? Apatah lagi laki bini tau. Tak sensitif ke isu ni? Bini tu tak terasa ke sebagai seorang perempuan? Dia pun perempuan. Yang laki dia tengah harassment tu perempuan juga. Bukan kunsa. Dia pula terhibur. Aku pun pelik. Macam-macam aku garuk. Sini. Tak boleh lah. Bawah tak boleh. Nanti bahaya. So, benda pun dah jadi kes polis. Pandai-pandai lah kau jawab, bro. Berani buat, berani tanggung. Tapi apa yang kau buat tu memang jijik ya, bro. Satu, memalukan negara. Dan of course lah, dengan slang kau tu, orang akan kecam kau punya bangsa dan negeri. Rasanya ada jenaka lain kot. Kau boleh hiburkan kau punya follower-follower ataupun komen-komen masa live tu. Sepatutnya kita kena hormat lah, kan, pelancong. Tak kisahlah laki ke perempuan. Lagi-lagi ni perempuan. Kenapa kau tak boleh hormat perempuan? Sebab perempuan tu yang melahirkan kita kan. Nampak? Bijak nampak pandai Tapi aku tak puas hati lagi. Kenapa bini dia gelak? Bini dia tak terasa ke? Tak sensitif ke? Tapi aku rasa geng, kita nak marah laki tu pun tak boleh. Mungkin ini dah jadi kebiasaan dia. Bergurau macam ni dia dah biasa. Dengan bini dia, dengan member dia. Sebab tu kat luar, dekat public dia tak rasa malu. Mungkin. Aku tak cakap ya. Sebab kita orang Melayu. Kita berbudi bahasa. Bahasa kita ni tinggi. Apatah lagi adab. Adab kita pun tinggi. So benda ni tak cantik lah jadi dekat negara kita. Orang kita sendiri buat dekat pelancong. Banyak mana pun duit kita, jangan sesekali tinggalkan adab kat bawah. Adab pun kena bawa sekali. Sebab benda tu yang akan tunjuk kita punya IQ kat mana. Atas ni ke, bawah ni ke. Sebab sekarang orang duit banyak je duit. Tapi adab tak semua orang ada. Pesanan ni untuk kita semua. Bukan spesifik untuk brother tu. Untuk diri aku juga. Jadi apa pun kalau korang ada pendapat, korang komen kat bawah. Aku nak tahu juga pendapat korang. Sebab kadang-kadang pendapat aku pun tak boleh pakai. Komen kat bawah pandangan dan pendapat korang tentang isu ini. Okay? Apa-apa kita jumpa lagi di video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Jangan isap gam. InsyaAllah pink tu. Fui, betul-betul dia remixkan benda-benda macam ni. Kenapa tak terfikir dengan akal aku ni? Betul-betul luar kotak.